Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu perkara pun yang dapat mengembalikan, yakni menghampirkan kamu kepada Allah SWT lebih afdal pada perkara yang telah keluar daripadanya sendiri, yakni Al-Quran, hadis riwayat Hakim, Abu Daud dan Tirmizi. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu perkara pun yang dapat mengembalikan, yakni menghampirkan kamu kepada Allah SWT lebih afdal pada perkara yang telah keluar pada dirinya sendiri, daripadanya sendiri, yakni Al-Quran, hadis riwayat Hakim, Abu Daud dan Tirmizi. Keterangan telah terbukti daripada beberapa hadis bahawa tiada satu pun yang dapat mengatasi Al-Quran dalam menghampirkan diri kepada Allah SWT. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi berkata, aku sudah melihat Allah SWT dalam mimpiku dan bertanya kepadanya, apakah amalan terbaik untuk menghampirkan diri kepadamu? Allah SWT menjawab, wahai Ahmad, amalan itu adalah perkataanku. Aku bertanya lagi, dengan memahami atau tanpa memahami? Allah SWT menjawab, membaca perkataanku Al-Quran dengan memahami atau tidak memahami, kedua cara pasti menyebabkan penghampiran kepadaku. Dipetik pada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahmatullahi. Penjelasan hadis ini dan penerangan bahawa membaca Al-Quran adalah cara yang paling baik untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT dapat difahami pada tafsir Hadrat Maulana Shah Abdul Aziz Dehlawi rahmatullahi. Ringkasan pada tafsir yang beliau telah tuliskan ialah, suluk ila Allah atau sifat ihsan adalah nama bagi menunjukkan keadaan bahawa Allah SWT hadir dalam hati. Keadaan tersebut dapat dihasilkan melalui 3 cara. Pertama ialah tasawur yang dikenali sebagai murakabah. Kedua ialah zikir cara lisan dan ketiga ialah membaca Al-Quran. Oleh kerana cara yang pertama iaitu murakabah adalah sebenarnya zikir kalbi, yakni zikir dengan hati, maka sebenarnya semua cara tersebut hanyalah 2 cara. Yang pertama ialah zikir sama ada melalui lidah ataupun melalui hati. Yang kedua ialah membaca Al-Quran. Jadi menyebut berulang-ulang kali apa-apa saja lafaz yang dimaksudkan sebagai nama Allah SWT adalah zikir dan merupakan asbab kepada mudrikah, iaitu memahami dan mengenali zat yang diingati, iaitu sehingga seolah-olah zat itu hadir dan hatir, istidar. Keadaan hadir dan hati yang berterusan ini dinamakan ma'ayyah, iaitu keadaan bersamanya yang dinyatakan dalam hadis berikut. Hamba-Ku sentiasa mendekatiku dengan ibadah-ibadah nafil, yakni sunat, sehingga aku mencintainya. Lalu aku menjadi pendengarannya yang dia guna untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya untuk dia guna untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia guna untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia guna untuk berjalan. Apabila seorang itu menjadi hampir dengan Allah SWT melalui ibadahnya yang banyak, maka Allah SWT akan menjadi penjaga kepada anggota-anggotanya. Mata, telinga dan semua anggota badannya akan menurut kehendak Allah SWT. Hadis tersebut menyebut tentang ibadat-ibadat sunat kerana ibadat fardu adalah sesuatu yang sudah ditentukan dan tidak boleh ditambah. Keadaan yang disebut di dalam hadis di atas akan terhasil apabila kehadiran Allah SWT berterusan dalam hati, sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini. Walau bagaimanapun cara penghampiran yang sebegini hanya kepada zat Allah yang Maha Suci. Sekiranya ada orang yang mengulangi suatu nama yang lain bertujuan menghampirkan diri kepadanya, maka penghampiran itu tidak mungkin terhasil. Ini adalah kerana penghampiran dengan cara ini hanya dilakukan hanya kepada sesuatu yang mesti punya 2 sifat. Pertama, ilmunya merangkumi segala sesuatu, termasuk zikir-zikir pada orang yang mengingatinya, sama ada dengan hati ataupun dengan lidah, walaupun dalam bahasa-bahasa berlainan dan pada masa yang beranyan. Kedua, dia mempunyai kuasa untuk menzahirkan kebesarannya dalam jiwa seorang yang mengingatinya serta berkuasa untuk memenuhi keinginan orang itu. Sifat ini dikenali sebagai dunu, tadali, nuzul dan qurb. Oleh kerana kedua-dua sifat ini telah hanya terdapat pada Allah SWT, maka melalui cara yang telah disebutkan di atas, hanya penghampiran kepada Allah SWT saja yang dapat dihasilkan. Ini yang dimaksudkan oleh hadis qudsi berikut, siapa yang mendatangiku sejengkal, aku mendatanginya sehasta. Siapa yang mendatanginya sehasta, aku mendatanginya sedepa. Dan sesiapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku mendatangi dengan berlari. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Ya amanah haifin, aminna minan nahaf. Ya amanah haifin, salimna minan nahaf. Ya amanah haifin, najina minan nahaf.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.